Hai. Kita orang dekat masjid. Masjid Jamek. Masjid Jamek apa aku cari tadi? Masjid Jamek dekat Datuk Haji Abdullah Sijang. Masjid Jamek Datuk Haji Abdullah Sijang yang berdekatan di pantai Port Dickson. Kalau anda boleh lihat dekat depan kita orang ni sangatlah cantik view dia. Vibe dia macam dekat USA punya pantai, you know. Dekat pantai dia ada bangunan tinggi, hotel-hotel macam tu lah. Kita orang dekat Anjung Masjid. Lepas tu dekat sana ada sunrise, dekat sana laut. Macam wah lawa. InsyaAllah kalau sempat kami tunjukkan sunrise. Macam mana lagi nak naik? Baru pukul 6. 6.4. 6.4. Lepas ni kita nak pergi mana perancangan? Sarapan ke? Okay, sarapan. Aku nak makan roti kampung. Jenuh nak cari roti sana. Kita orang sampai masjid 4.47. Cerita dia macam ni. Cerita sikit kah? Tak, sebenarnya aku dah bangun awal dah. Pasal aku tengok apa sih ini Alia bangun tidur ni. So aku tunggulah kat belakang. Macam tunggu. Aku macam, panasnya tak tahan. Dia tak buka tingkap. Aku gapal-gapal. Tak ada lubang pun. Aku macam panas tak boleh ni. Nanti lemas dia orang. Lepas tu aku macam, Alia. Tapi rasa bersalah lah nak kerja dia orang. Sebab dia orang baru tidur. Saya je tidur banyak. Ni sebelum sampai PD lagi dia dah tidur sebenarnya. Aku kena nyenyak. Lepas dia asalnya menjantung dia terus tidur. Ya weh. Senang berjantung tak cerita lagi lah. Kita kena cerita dulu, okey. Okay guys, kat sana tu laut. Dah lama tak pergi laut. Cantik macam dekat Terengganu. Bukan, vibe dia macam dekat USA. Korang kena tengok dia punya ni. Okay, nak sambung cerita semalam. Semalam lepas daripada kita pergi mana? Masjid Sendayan kan. Kita orang pergi Metro Park tu dulu, beli makanan. Mana kau? Lepas tu makan-makan. Lepas tu kita gerak dalam pukul 10.30 kan? Lebih lah. Oh lebih? Dah dekat pukul 11. Baru kita bergerak pergi PD. Lepas tu dia pergi PD tu, aku tak tahu lah kenapa Maps tu pergi bagi jalan kampung. Oh yang tu sikit yang tu. Ya yang first jalan kampung tu elok lagi lah. Elok lagi lah. Tapi tak ada lampu. Tak ada lampu jalan. Kenapa aku comot ni? Sekejap sabar okay. First jalan kampung tu. Ini flight ini. Kejap. Look there. Manakah kapal terbangnya kau? Mana? Dia kat sini dah. There. Ika sebab tak dapat. Okay, masuk balik. Okay, mula-mula nak jalan pergi-pergi tu dia bagi jalan kampung yang first. Tak ada lampu jalan. Betul? Mula-mula tak ada lampu, lepas tu ada lampu. Lepas tu second jalan kampung tu yang tu pun tak ada lampu juga. Lepas tu tiba-tiba lalu satu jalan yang ada lampu tu kan. Ada satu kereta tu dia parking tepi. Tapi tak hidupkan enjin kan? Ya memang. Dia tak hidupkan lampu. Lepas tu Ada. Lepas tu waktu jalan kedua kecil. Yang sebelah sungai tu. Betul. Time tu saya dengan Alia dah tak sedar hati dah sebab takut kereta yang parking kat tepi tu kejar kita orang. Kita orang tu memang macam sampai kau overthinking kita macam betul. Aku tengok Alia tengok aku. Sebab takut kereta tu ikut. Kan ada dalam tu kan, dalam movie. Sebenarnya kalau dia parking tepi nanti dia ikut zombie. Sebab dalam kereta tu yang laki. Tapi sebenarnya kami macam orang-orang yang tengah jadi polis tengah selidik benda-benda haram. Itu jalan yang ketiga. Jalan yang ketiga ni paling menyeramkan. Sebab dia dah start masuk kawasan Lori Kilang, ladang kelapa sawit kan? Ladang kelapa sawit yang gelap tu. Dia kena corner kanan. Dah corner kanan dia masuk simpang sekalian. Dari jauh nampak ada orang bakar-bakar api-api. Lepas tu kita orang dah cuak dah. Kalau tak kita orang fikir apa? Kita orang fikir yang tu kan ada penjenayah yang jahat tengah bakar-bakar.
Ingatkan salah masuk simpan tempat orang yang buat jenayah. Kita orang macam movie action semalam. Kita Yeah. tak tahu. Tapi kita orang tak berlakon pun. Lepas tu time tu kebetulan belakang kita tu ada kereta kan. Kereta tu ikut. Ingatkan kereta belakang tu orang jahat juga. Sumpah macam movie. Lepas tu tiba-tiba dia Watak potong kita utama. pula. Ya. Potong kita pula. Memang Tiba-tiba kereta belakang yang kita orang masuk tu potong kita orang. Lepas tu lagilah gelabah. Ya, niat dia. Kejap. Niat kami nak ikut kereta dia orang sebab jalan tu gelap sangat. Ha. Mungkin bila kereta tu laju, mungkin dia dah biasa dengan jalan ni. So kita orang nak ikut lah. Lepas tu bila dia dah pintas kita orang, berdesup laju. Kita orang cuba Ya, kejap. nasib Alia dah dia. cuba. Dah bergegas steering ni. Okey, tambah-tambah Sumpah sikit. cantik. Nama cerita. Apa tempat tu cantik? Okey. Alah, nak lipat tapi Banyak lambat juga. lah. Guys, ada lagi flight. Mungkin penerbangan pagi ni ramai ikut. Oh, Pagi tak sesak. Biasa pagi tak sesak. Bye. Bye. See you guys soon. Dia bukan nampak kita pun. See you guys soon. Cantiknya pemandangan kat sini. Okey, sambung lepas tu kan. Kereta tu dah potong kita orang. Lepas tu kita orang kejar lah sebab kan sebenarnya kalau orang hiking kan dia cakap orang belakang sekali kalau dia lari kita kena lari juga. Macam tu lah weh, gelabah lah weh. Dah lah jauh 3 kilometer kan nak keluar daripada kawasan tu. Sekali sampai kawasan kilang yang banyak lori macam macam siasat. Yang tu memang nampak kita macam menyiasat aktiviti haram dia orang. Ya. Dia benda haram. Sebab kita orang je yang dekat situ. Oh. Oh, pasal ada satu lagi. Dan kita orang nak keluar tu. Patutnya kita orang dah happy dah nak keluar. Tapi dekat situ jugalah lembu dan anak-anak Oh, dia ya. dekat depan tu. Lepas keluar daripada kawasan kilang, lembu pula depan tu. Dia tak berjalan. Lambat pula dia Kita berjalan. tak berani nak phone lah sebab takut kena tandung nanti. Tak keluar-keluar dari kampung tu. Kalau suruh Alia kan, lepas tu Alia kata jangan nanti dia tanda. Dia lah waktu tu betul-betul lah. Kita belakang orang bontot. belakang bontot. Oh. Menu sarapan kami. Menu sarapan ikan. Orang kaya. Nasi putih, udang, ikan bilis. Alia sotong dengan telur mata. Mana sotong? Sotong? Sotong. Saya ikan keri je. Ikan keri. Ikan keri tu paling. Lepas tu coconut shake, cendol, coconut shake. Padahal saya dia cendol. Jadi coconut shake. Cuba kata kami makan dipersembahkan dengan jiwa apa. Lau lah, korang kena tengok. Kita orang tunjuk. Nanti ke tunjuk. Dengan sedang. Pagi dah makan berat. Memang ada orang tidur je. Kayak gini lah kalau orang Kelantan. Lagi lah makanan dia orang. Penuh lauk. Enggak ada je nak kerja makanan. Sini banyak kapal terbang lalu. Dia ibarat kalau dekat Kuala Terengganu, dekat sini macam kawasan airport yang dekat dengan apa ni?
Kuasa Airport. Lepas tu dekat Kuasa Airport tu dekat-dekat dengan pantai. Dia ibarat macam tu lah kalau dekat Kenyam. Dah lama tak nampak laut. Jangan. Ni aku tak suka. Kenapa? Kucing. Dia tengok kau ke? Dia tengok dia. Salah dia. Guys. Terima kasih. Pilih. Semua benda kita perlu pilih. Aku suka nasi. Sedap. Sedap benda. Jangan tambah udang tu. Saya recommend. Sambal udang ni sedap dan pedas. Ais kan dia. Macam mana? Ni ada air coconut shake. Mari kita rasa. Sedap gila weh. Sedap rasa nak beli cendol pula. Rasa nak beli cendol pula tu main. By the way, Alia pergi tandas. Tak mau betul dia pergi. Kalau kita makan tempat aja. Hilang tempat tu. Sedap weh sambal udang. Okey korang, tu adalah view semasa kita orang makan. Cantik kan? Ya. Don't go to me. Okey, kita sambung Malam tadi sampai pukul dekat 11 lebih macam tu. Dekat pukul 12. Lepas tu Lepas sampai Ika dah tidur rupanya. Lepas tu pergi tandas jauh daripada depan 7E. Lepas tu pergi hujung sana, pergi di waterfront tu. Mula-mula nak kat situ ada Starbucks, MB, McD. Kita orang pergi tandas McD. Lepas tu datanglah balik pergi kat kereta. Kesimpulannya malam tadi tidur kat kereta je. Lepas tu disebabkan bosan, suruh Alia parking depan mamak. Itu pergilah mamak, lepak mamak seorang-seorang, order teh ais. Dekat Tiasa Ikan. Lepak mamak seorang-seorang, order teh ais sambil charge. Macam tu. Lepas tu pukul 10 minit, 35 minit macam tu masuk kereta. Lepas tu Dr. Menung nak tidur, tapi tak boleh tidur sebab minum Izu Coffee. Minum Izu Coffee. Lepas tu lala pukul 4 baru nak tidur. Lepas tu 4.47 Ika kejut, ajak pergi masjid. Kita orang mandi-mandi kat masjid. Masjid tu cantik, dia besar. Apa nama masjid tu? Masjid Jami' benda tak? Tu je ceritanya. Mengantuk. Sekarang pukul 10.22. Alia kata tadi pukul 9.30 tidur sampai pukul 10. Kejap sebab ada barang ngantuk. Tu je.
besar. Kawan dia. Okay, saya betul. You cicak lompat you. Pandainya. Ramainya. Kenapa ramainya? Banyaknya. Dia tengok kamera. Oh, dia makan. Makan. Oh, tak nak makan. Ikan ayam nampak besar. Hijau minyak. But your body is other color. Benda kacip juga. Apa benda yang Tadi aku tinggal ikan yang macam ular tu? Tu ikan apa? Ikan apa tu? Itulah kacip sampai tak perasan. Mana kepala dia? Tu perasan dia. Kepala dia belah sana. Kenapa? Ni macam apa ni game yang Izzah selalu main tu. What are you doing? Tu muka dia. Kenapa muka dia macam Dua ekor. Lagi dia. ini apa? Tak nampak. Macam ular. Yang ni macam game ular yang Izzah main. Ini kawan Alia. Budak biru tapi badan lain. Macam Alia. Apa dia? Kenapa tak faham lah? It's so beautiful. Mana ikan? Ikan tak nak nangkap apa? Nemo like Nemo. Ush. I want to capture you. Please don't run. Okay. Hi girls. Say hello girls. Hello. I love you. Hello. Say hello. Why you run from me? I want to capture you. Okay, Nemo. Say Nemo. Cheese. Oh, Nemo. Yeah. This is our first resort. We have a lot of fish. Other species of fish. This is especially for Macam bawa pergi bilik eksperimen Mak Man. Wow. kawan aku. Sebab ini adalah resort yang paling kata dia Zumera. Okay. Zumera tapi bahaya macam Alia. Bahaya macam tu. Yang mulut dia badan lain, badan macam Alia. Macam kamu je. Oh, masuk. Oh my god, it's very safe. But if you look, oh no, it's very dangerous. Ni apa? Ikan landak. Cik pulak yang ni. Dia macam burus tapak kasut aku. Burus tapak kasut ikan. Terbalik ke apa ni? Memang dia macam tu lah. Ikan kata ikan burus tapak kasut dia. Ni. Dia tengok. Terbalik. Macam iron je. Iron. Macam terbalik lah. Iron kan tapak dia. Tak tahu. Tengok ni, dia pura-pura mati. Sebab dia cakap kat sini. Ni berpura-pura mati. Kalau berbaring di bahagian sisi badan tanpa sebarang pergerakan. Kalau jika dikisar oleh pemangsa, ikan blue tang. Okay, nama ikan ni ikan blue tang. dia akan pura-pura mati kalau rasa terancam. Nampak tu? Kenapa? Dah je. Dia seorang je. Okey, itu adalah cara belut nak makannya. Dia makan isi ikan. Tak makan-makan pun gigi dah tajam. Dia macam tu bila dia makan. You. You ke jerung? Oh ya. Korang nampak tak ikan tu besar? Oh, tak nampak. Lagi tak nampak.
Terengganu. Jumpa Ganu. Susah gila. Allah. Sekejap susah nak zoom. Tak payah country lah, negeri je. Marah. Orang kampung saya ni. Aku mau Ganu dia. Okey, tak lagi. Ya Allah, apa lepas sini? Buat apa lepas ni? Kau tidak balik pula redang ah? You my friend? You my friend? Or I'm your friend? Yes. Look me. Look at me. Apa ni kacik ni? Hey, you from Florida. Alah tak ada reaction walaupun dari Ganu. Hey, look here lah. I'm your people. You are my people. So we are together. Nampak tak anak dia? Hai, sekarang kita orang dekat Enyon Nilai. Kita orang makan dekat Ubuyung. First time makan dekat Ubuyung. Makanan Korea. Al-Azam. Halal alam. Halal kau. Banyak dah. Kalau nanti kita sebenarnya nak makan apa tadi, steamboat dekat Seoul Garden, tapi kan harga dia kan harga dia RM58, 90 berapa sen tau. Tu dekat Seoul Garden. Yang kedua dekat 10 hot pot kan. Yang tu harga dia RM48.90. Mahal. Jadinya kesimpulannya makan steamboat time trip kelas je. Trip kelas time makan. Kesimpulannya makan steamboat time jamuan kelas minggu ni. Tak boleh nak menerima dia ni. Makan tu ni. Binti tu apa? Binti dengan ni. Ya. Okay, bagus. Okay, you ni. Tak bagus. Sedap guys. I recommend you to buy this. Ayam dia? Sedap. Alia sedap. Kau beli apa? Ramen. Seafood. Seafood.